Bukan British, bukan Jepun, tapi konflik sesama sendiri. Tahun 1879, di Jementah, perselisihan kuasa bertukar menjadi pertempuran terbuka. Tengku Alam bangkit mencabar pemerintahan Johor, menuntut hak yang dianggap miliknya. Ketegangan politik tidak lagi boleh dibendung. Sokongan dikumpulkan, senjata diangkat. Di tebing sungai dan celah hutan tropika, para pejuang Melayu bersiap. Lembing digenggam erat, keris tersisip di pinggang. Senjata api lama bersedia dilepaskan. Dentuman tembakan memecah kesunyian pagi. Asap mesyu memenuhi udara lembap Jementah. Serangan balas berlaku pantas. Kampung kecil menjadi medan konflik. Namun pertempuran ini tidak berpanjangan. Dengan kekuatan yang lebih tersusun, pihak kerajaan Johor berjaya mematahkan kebangkitan tersebut. Perang Jementah mungkin singkat, tetapi ia membuktikan satu perkara, kestabilan Johor moden dibina melalui ujian dan cabaran. Di tanah yang kini damai itu, pernah bergema laungan perjuangan. Follow sejarah ringkas untuk lebih banyak fakta sejarah.